katanya doktor kulit muka saya berkedut, pipi nampak macam jatuh kan, lepas tu kat pipi tu berkedut semua, kat dahi berkedut. Nak buat macam mana? Nak buat botox ke apa ke? Sebenarnya boleh buat botox, memang kena buat botox lah untuk nak cepat instant tegang tu. Jadi botox ni selalu dalam 4 hari dah mula nampak efek lah ya. Tapi kalau kita harap kepada botox semata tak boleh. Kita kena jaga juga kulit. Ada juga yang cakap kat saya cakap ambil lah skincare, gunalah skincare kan. Skincare paling bagus sekali yang ada stem cell dan campuran-campuran lain lah. Sebab stem cell ni dia renew balik kita punya sel-sel ni. Dan adalah kita campur collagen, peptide apa semua kan. Macam Dr. Suraya Kuset lah, dia tu advanced skin rejuvenation. Kita ada facial soap. Facial soap ni dia ada 24 karat gold, ada stem cell, ada hyaluronic acid, ada